Assalamualaikum geng, hari ke-16 persiapan sebelum misi ride ke Eropah, satu hari satu masjid keliling Malaysia bersama GT Max. Let's go. Bermula dari Kuala Terengganu, aku teruskan ride menuju ke Kota Baru Kelantan. Lebih kurang 130 km perjalanan slow ride je. Average 70 km sejam je. Setiap kali masuk waktu solat, aku akan berhenti dekat masjid, rehat, solat dululah, tenangkan fikiran kejap, baru sambung balik perjalanan. Dan setiap 1 jam ride, aku akan stop lagi-lagi. Waktu rehat aku makan lah. Macam kali ni aku dapat singgah dekat Dusun Coffee kat Kampung Seterpa Peringat. Luar nampak macam suasana kampung biasa, tapi bila dah masuk dalam kafe ni terus rasa macam taman bunga geng. Oh, by the way aku singgah ke Dusun Coffee ni. Nak on the way ke sini jalan kampung. So macam dapat lah vibe-vibe kampung kat sini. Tapi yang best konsep dia lawa gila. Jom kita try apa yang best kat Dusun Coffee ni. Apa yang special dekat sini? Lontong kuah lodeh resepi Johor. Nak try kena datang kat sini geng. Tengoklah konsep dia, bapak smart gila tu. Area kampung dapat konsep macam ni. Yang moden lah. Okay geng, aku di Kelantan. By the way bukan nasi kerabu menu hari ni. Aku ada lontong special kuah lodeh resepi dari Johor. So ceritanya macam mana aku ke sini, Fizi sebenarnya kawan kenalan aku sebelum ni. Dia lah yang entertain aku masa aku kayuh ke Pantai Timur. Bila sampai ke Kelantan, dia juga yang bawa aku jalan-jalan pergi makan. Tolong mana yang mampu lah kan. Jadi sekarang ni aku pun nak support apa yang dia tengah usahakan. Aku harap korang yang area Kelantan tu boleh dah singgah dekat Dusun Coffee ni ya. Aku dah di Kelantan, negeri yang ke-6 sempena persiapan sebelum ride ke Eropah. Now aku di Kota Baru Kelantan. Aku on the way ke Masjid Negeri. Setiap kali ke Kelantan, aku tak akan terlepas untuk singgah ke Masjid Negeri. Aku tak tahu kenapa tapi perasaan tu kuat setiap kali ke sini. Wajib kena singgah Masjid Negeri. Mungkin itulah sebenarnya tujuan seorang musafir. Sejauh mana pun kita berjalan mencari dunia, akhirnya hati tetap akan pulang ke rumah Allah. Gitu. Untuk sujud dan mengingatinya.